Tiga berita, satu video. Jom dengar sampai habis apa yang telah berlaku antara Iran dan Amerika Syarikat pada tadi malam. Sambil tu jangan lupa follow, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutkan apa yang dikatakan oleh Arakji, Menteri Luar Negeri Iran. Dia kata tentera kami tidak akan dibiarkan mana-mana ancaman terhadap negara kami tanpa tindakan balas yang segera. Dan apa yang dikatakan oleh IRGC, dikatakan kami telah menghancurkan sebanyak 4 kawasan yang memiliki ataupun mensimbangkan kapal-kapal berjuang F-35 di kawasan negara Jordan yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Walaupun pihak IRGC dikatakan yang mereka telah melancarkan beberapa serangan terhadap bengkalan Amerika yang berada di Timur Tengah, tetapi apa yang dikatakan oleh Amerika Syarikat itu sebaliknya. Dikatakan oleh New York Times, mengikutkan sumber pihak Amerika, apa yang dikatakan oleh IRGC itu tidak sahih dan mereka tidak melancarkan serangan kepada mana-mana pengkelan Amerika yang berada di Timur Tengah.